kita pecahkan kejayaan dalam diri kita, kita kena keluar. Kenapa sebelum umur 30 tahun nak capai impian tu? Kenapa tak tunggu je 40 tahun? Kan lama lagi. Mentor saya cakap, orang yang duduk dekat penjara, dia dah keluar penjara pun, dia comfort je kalau dia masuk penjara banyak kali. Sebab ada orang boleh bagi makan. Ada je orang yang boleh comfort macam tu. Untuk kita pecahkan kejayaan dalam diri kita, kita kena keluar daripada comfort zone. Memang saya kata, kenapa bukan 40 saya nak ni capai impian tu. Sebab bagi saya tahu saya muda, saya boleh tunggu usia untuk saya tua. Ada satu benda yang saya tak boleh tunggu adalah mak ayah saya makin tua. Kalau orang yang bekerja rasa nak pencen awal, tapi kalau saya yang muda ni saya dah faham dah. Kalau orang yang bekerja pun nak pencen awal, itu satu je. Baik saya susah 3 tahun je. Tak payah nak tunggu kerja dulu, saya nak susah sekarang. Susahnya kerja ni. Rasanya masa kita student dulu, kita lah yang paling busy ni. Kedua, dari segi umur, kita